Investasi datang gegarkan blockchain. Kini evolution of money. Mr. Crypto bimbing pelaburan anda okay. Jom labur crypto jadi mahir. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua to the moon. Duit baru, era web 2.0. Kembangkan investment level international. Semua hujung jari jadi semua on the go. Kena trust the process kerana semua possible. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua to the moon. NFT atau crypto, semua to the moon. Semua to the moon. Mr. Crypto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Selamat datang ke sesi Crypto Radar. Be alert, stay aware, be ready. Bagaimana sesi khas ini saya bawakan sudah beberapa bulan berlangsung, yang mana saya mengemas kini apa yang berlaku dalam pasaran, apa sentimen yang ada, apa berita yang ada dekat luar sana yang mempengaruhi kepada pergerakan harga pasaran Bitcoin dan juga kripto yang ada dekat luar sana. Terima kasih buat anda yang terus-menerus hadir ke sesi Isnin malam ini, dan juga terima kasih saya ucapkan khas buat Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Raya Persekutuan atas kerjasama untuk sesi setiap hari Isnin malam. Ingat, cukup haul, cukup intisab. Jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab, iaitu mengeluarkan zakat. Semestinya dalam kita melakukan keuntungan, mendapatkan keuntungan dalam dunia pelaburan, di samping itu ada hak orang lain di dalam keuntungan yang kita dapat. Okey, apa khabar, semua sihat? Masih nak tengok je komen you all. Okey, jangan lupa yang dah ada, yang dah masuk, tolong saya, iaitu bantu saya tekan butang like, love. Macam mana buat love? Macam ni Saya pun dah lama dah tak buat love. Okay, macam mana buat love? Pelik betul dah saya malam ni. Macam mana? Kalau tak jadilah. Okay. Dah tangan lain. Okay. Okay, dan juga jangan lupa share sesi live pada malam ini. Moga lebih ramai lagi mendapat manfaat, insya-Allah. Dan semestinya nanti saya akan bagi tahu juga kita ada satu program yang special pada bulan 12 nanti. Nanti saya akan tunjuk kat you all apakah program pada bulan 12 nanti. Pendaftaran akan dibuka pada minggu hadapan. Okay, so insya-Allah banyak benda yang menarik yang saya tengah rangka untuk tahun 2026. Tahun yang baru, semestinya banyak benda-benda yang baru juga akan saya buat. Okay, so ya, dunia pelaburan ada cycle naik dan turun, itulah perkara yang normal. Tapi bagaimana kita sebagai seorang pelabur dan juga sebagai seorang pedagang untuk mengadaptasi, untuk adapt dengan keadaan market. Kita banyak ilmu yang kita ada, kita banyak skill yang kita ada, macam mana kita nak menggunakan skill tersebut mengikut keadaan pasaran ketika itu. Pasaran akan sentiasa betul, tapi bagaimana kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran. Ingat, apa pun kita kena adapt dengan keadaan pasaran. Jangan revenge, tapi bagaimana kita nak tengok, nak lihat peluang dan ruang yang ada untuk kita membuat keuntungan, mengurangkan risiko, mengurangkan kerugian. Itulah dunia pelaburan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, sepertinya seperti biasa saya nak kongsikan sedikit sebanyak tentang apakah current
keadaan ketika ini, news ketika ini yang memberi kesan kepada pergerakan market Bitcoin dan juga kripto. Dan untuk makluman semua juga, penurunan Bitcoin sangat sharp dan juga orang kata apa, sangat laju pada kali ini. Okey, yang mana kita dapat lihat Bitcoin telah turun sehingga sekitar harga 80,000 US dollar, yang kita dapat lihat level ini adalah satu level yang mana uh, ha, 7 bulan terendah. Okey, harga Bitcoin sekitar 80,000 ni 7 bulan terendah punya harga Bitcoin. So kepada anda yang ada dekat luar sana yang belum lagi membeli, yang dah membeli, yang mana nak menambah, tolong cari support level yang kuat dan tolong cari bagaimana penurunan itu yang kita dapat lihat dia sudah berakhir. Tapi buat masa sekarang, kita tak nampak lagi penurunan ini sudah berakhir. Kita masih nampak lagi baru dia nak bertenang. So tak nampak lagi. Tenang, relax dulu. Relax, tenang, chill. So minum kopi dulu. So let's see, kalau ada peluang dan ruang itu, dah habis market dah turun, InsyaAllah terutamanya alumni keluarga besar kripto saya akan alert lah dalam grup Telegram. Okey. Dan juga kita dapat lihat juga kemasukan ISPI ataupun syarikat-syarikat besar dekat luar sana agak negatif pada kali ini, yang mana kita dapat lihat juga sebagai contoh produk ETF yang disenaraikan dalam pasaran saham di US iaitu Exchange Traded Fund juga mengalami pengeluaran, yang mana sebanyak 3.5 bilion sepanjang bulan November sehingga sekarang. So ini satu benda yang bagi saya negative sentiment yang ada dekat luar sana, yang mana dengan keadaan market ini orang lebih, orang kata apa, panic. Orang lebih orang kata apa, nak duduk tepi, nak tengok dulu apa yang berlaku, sebab itu penjualan itu semakin banyak dengan orang kata apa, volume yang tinggi disebabkan oleh orang tak suka satu perkataan yang dipanggil sebagai uncertain. Tapi kita nak tengok apa yang uncertain tu kejap lagi. Dan kita nak tengok juga sebenarnya sentimen juga agak sedikit negatif. Dan kita sudah berada dekat kawasan fear and greed untuk tempoh beberapa minggu. So benda-benda yang macam inilah yang membuatkan kita sebagai pelabur, kita sebagai pedagang, kita kena alert. Supaya tindakan yang kita buat itu bukan tindakan yang terburu-buru. Tindakan yang kita buat itu mestilah tindakan yang semestinya menunggu signal yang ada. Tapi buat masa sekarang belum ada signal. So buat masa sekarang juga kita dapat lihat pembelian juga lemah dalam pasaran. Dan kita dapat juga lihat beberapa, orang kata apa, retail investor lah. Ataupun retail trader lebih, orang kata apa, ingin menunggu dan melihat. Mereka mengambil pendekatan menunggu dan juga melihat. So balik kepada makro yang kita perlu lihat, dan dunia pelaburan kripto mestinya ada beberapa. Yang pertama berkenaan dengan uncertain policy. Uncertain policy di US ini terutamanya tentang Federal Reserve lah. Tentang kadar faedah yang kita tengok tak tahu lagi adakah akan berlaku penurunan ataupun kenaikan pada bulan Disember nanti yang akan diumumkan. So benda macam inilah yang kita kena aware, yang mana kalau kadar faedah itu turun, bagus dan positif kepada dunia pelaburan kripto. Tapi kalau kadar faedah itu dinaikkan, dan ini akan berlaku sebaliknya lah terhadap pergerakan harga sekarang. Besar kemungkinan akan ada lagi tekanan akhir penjualan yang berlaku. Dan juga kita dapat lihat juga banyak juga beberapa insti yang mana melakukan penjualan outflow, yang mana bagi saya benda ni adalah membuatkan keadaan market itu tidak, orang kata apa, tidak menentu. Dah turun, lepas tu banyak pula institusi syarikat dekat luar sana jual. Antaranya Wintermute, BlackRock, Grayscale, Bitwise, dan even Binance juga kita dapat lihat kalau mengikut data yang ada, ada beberapa aset Bitcoin itu mereka dah mula menjual.
Tapi ada juga syarikat-syarikat lain membeli. Okey, dia bagi saya dia agak balance. Ada yang beli, ada yang jual. Cuma dia market akan jadi panik lah apabila dia melihat jerung-jerung besar ni mula menjual. Itu sahaja. Tapi kena ingat, chart will never lie. Apa-apa kita kena berpandukan kepada pergerakan harga, berpandukan carta. Apa pun orang nak jual, apa pun orang nak beli dekat luar sana, kita ada jawapan. Jawapan kita dekat mana? Jawapan kita dekat apa nama panggil carta. Yang seterusnya adalah dengan keadaan market macam ni juga kita dapat lihat tekanan kepada pelabur dan juga pedagang yang menggunakan leverage ataupun margin. Ini pressure-pressure yang ada dekat luar sana. Okey, sebab itu dalam dunia pelaburan ini, dia banyak cara untuk terlibat. Ada yang terlibat dengan spot market. Spot market lebih tenang lah sebab aset ada dalam wallet. Semua value naik dan turun. Tapi yang mana yang menggunakan leverage dan juga margin ini, dia sedikit tekanan lah. Margin call lah. Okey, ada sampai satu tahap. So benda-benda ni lah yang menambahkan pressure lagi supaya harga itu jadi lebih turun ke bawah. Okey, so next adalah kelemahan orang retail ataupun kelemahan retail masuk dalam pasaran. Okey, sebab inflow ini dipengaruhi oleh sentimen dan juga news. So apabila retail kurang masuk pasaran, ini jelas kita dapat lihat retail nak tunggu dan lihat apa yang berlaku pada bulan 12 nantilah. Okey. So dan dalam dunia pelaburan kripto juga saya boleh katakan Tinkerbell effect. Apa itu Tinkerbell effect? Sebenarnya adalah dunia kripto ini memang saya boleh kata dia adalah dunia yang believer. Okey, kepercayaan, keyakinan. Sebab kita bersama tentang aset. The belief orang tak ada aset, keyakinan orang tak ada aset. Okey, kalau without keyakinan, without kepercayaan, benda ni sangat fragile. So ini apabila berlaku dalam pasaran, okey, sebab itu dalam dunia pelaburan kripto ini kita dapat lihat daripada bulan ke bulan, semasa ke semasa, banyak regulation yang digubal, yang dibuat untuk memastikan pelaburan kripto ini lebih solid di masa akan datang. So ini sebenarnya apa yang kita dapat lihat yang berlaku dekat luar sana. Dan next, data ekonomi pada bulan 11 yang terdekat before kita menunggu Federal Reserve mengumumkan potongan ataupun mengumumkan tentang kadar faedah pada bulan 12 nanti, semestinya yang terdekat adalah yang dipanggil sebagai non-farm payroll. Okey, non-farm payroll pun ada dengan PPI index, Producer Price Index, yang mana kita nak mengukurkan tahap inflasi yang ada dekat luar sana. Sebab data-data awal yang keluar inilah yang sebenarnya sedikit sebanyak akan mempengaruhi kepada keputusan Federal Reserve nanti. Okey, sebab itu pentingnya data ekonomi dan dunia pelaburan kripto sebab sebab dunia pelaburan kripto pergerakan harga itu naik dan turun tetap akan berlaku tapi dipandukan oleh siapa? Okey, dipandukan oleh apa sentimen yang ada, data ekonomi yang ada, news yang ada untuk ke manakah arah tuju aset tersebut. Okay, so saya nak share screen. Saya minta admin untuk allow saya share screen. Okay, so semestinya kita nak dapat lihat sebenarnya apa yang berlaku sebelum kita tengok pada carta Bitcoin. Saya nak ulaslah sedikit tentang keadaan pasaran. Kita dapat lihat sebenarnya market cap ataupun jumlah pasaran kripto sedikit menurun sebanyak 0.6% dalam tempoh masa 24 jam yang menjadikan jumlah keseluruhan market cap di sekitar 3.021 trilion yang mana dipandu oleh volume sebanyak 148.383 bilion yang mana didominasi oleh Bitcoin sebanyak 56.8%, diikuti dengan ETH 11.2% dan balance diikuti dengan aset-aset yang lain. Dan kita dapat lihat juga di sini beberapa syarikat menambah lagi
aset pegangan mereka dalam Bitcoin, mestinya yang paling latest adalah pada 17 November, yang mana Bitcoin strategi masih lagi membeli dan juga menambah. Okey, dan kepada anda yang baru masuk dalam live saja, jangan lupalah untuk tekan butang komen, like dan juga share. Dan juga yang terbaru juga, Hard Date Mining Corporation, Coinbase, ini antara syarikat-syarikat yang menambah lah pada bulan November ini. Okey, dia orang nampak peluang, so kita sepatutnya melihat juga benda ni sebagai peluang dan peluang yang ada. Di samping itu juga, saya nak tunjuk dekat you all juga, ada juga syarikat-syarikat yang menambah pembelian ETH, seperti Bitmain Immersion, Bit Digital, even Coinbase. Ini semua menambah pegangan ETH. So ada syarikat yang membeli Bitcoin menambah dalam portfolio mereka. Ada juga syarikat-syarikat yang membeli Bitcoin. Okay, so kita tengok juga government. Adakah ada government yang menambah pegangan mereka? Jadi kita tengok je. Ada tak? Okay, kita dapat lihat government tidak ada menambah sebarang aset lah. Okey, buat masa sekarang lebih kepada syarikat-syarikat kecil ataupun syarikat-syarikat yang ada di luar sana. Okey, saudara siapa yang baru masuk, jangan lupa tekan butang love, like, komen dan juga share. Agar lebih ramai lagi mendapat manfaat yang ada dekat luar sana. Memandangkan sesi ni lah maybe sesi yang terakhir untuk bulan November, Crypto Radar. Let's see, kita tengok bulan 12 nanti macam mana. So I hope I can get a good comment from you all tonight. Adakah sesi ini bagus untuk menambah you all punya manfaat dalam dunia pelaburan kripto ataupun tidak. Dan kita dapat lihat juga aset Bitcoin juga berada di tangga yang ke-8 di antara aset-aset yang besar di luar sana, sepertinya berada di belakang Amazon dan juga di hadapan Saudi Aramco, iaitu di tangga yang ke-8. So normal kalau berlakunya penurunan terhadap harga aset, dia akan turun dan turun lah, sebab harga aset Bitcoin ini dia berpandukan market cap susunan ini. Okey, dan kita dapat lihat juga seperti biasalah apa yang saya nak tunjuk dekat you all tentang Bitcoin pulangan dalam tempoh bulanan. Dan kita dapat lihat sehingga hari ini bulan November kita masih lagi berada dalam keadaan negatif 20%, yang mana diikuti sentimen yang kurang baik pada bulan Oktober yang lepas. Tapi kita pada 24 hari bulan, kita ada berbaki lebih kurang 6 ke 7 hari lagi untuk pengakhir November. Let's see adakah November rain ataupun November bull. Okay, so kita tengok adakah kenaikan Bitcoin akan mula disambung pada hujung tahun ini ataupun dia drag dan mengambil nafas untuk tahun hadapan. Okay, it's too early untuk kita buat any conclusion dengan apa yang berlaku. Dan kita dapat lihat juga sekiranya kita berdasarkan quarter 8 returns untuk Bitcoin, untuk kuartal 2, 29.74%, kuartal 3, 60.31%. Okey, dan kuartal 4 agak sedikit berlakunya penurunan. So, okay, based on quarter, not bad. Tapi let's see untuk kuartal 4 macam mana. Okay, so yang lain kita tengok kepada Rainbow chart punya indicator, yang mana Bitcoin sekarang berada dalam fasa yang dipanggil sebagai accumulate. Okey, besar kemungkinan kalau kita dapat lihat harga nanti di penghujung sesi ni, maybe boleh turun kepada bahagian buy kat bawah ni. Okey, tapi let's see how. So saya tak nak komen lebih, orang kata apa, mendalam lagi, sebab tidak ada perkara yang jelas. Kena ingat apa yang berlaku pada kali ini, apa penurunan yang berlaku pada kali ini sangat-sangat berbeza dengan apa yang berlaku sebelum itu. Okey, sebelum ini penurunan itu disokong oleh catalyst ataupun bad news yang ada. Tapi kali ini berlaku sebaliknya. Penurunan itu tidak ada bad news yang jelas. Okey, lebih banyak news. Itu keadaan itu berbeza. Okey, so apabila tidak ada satu bad news, so bagi saya dia kena ada satu bad news yang we are done. Macam tu. Okey, kalau ada satu je bad news, we are done. Okey, so sekarang ni banyak good news dan tak semestinya kena ada bad news juga, tapi macam mana nak cakap so kita tengoklah.
Okay, so semestinya kita tengok pada charta Bitcoin, semestinya kita dapat lihat pada siapa yang mengikuti saya setiap minggu, target itu sudah sampai, yang mana target X dan Y yang saya buat pada bulan lepas dah capai beberapa hari yang lepas. Okay, so that's the power of the income analysis. Pentingnya kita tahu ke manakah yang kita boleh fokus dengan data yang ada. Terima kasih yang baru masuk. Jangan lupa komen, like dan share. Sebanyak yang tak share lagi pada malam ni, kurang 10. Saya nak lebih dari 10 share. Moga saya akan teruskan sesi ni lagi pada bulan hadapan. Okay. So target dah capai, what's next? Yang paling rendah dia turun, saya nampak ada support level psychological number di 80,000 US dollar. Dan kita dapat lihat juga yang mana support sebelum ini dia bertukar menjadi resistant. Dan hari ini juga harga test dengan semalam juga tak berjaya menembusi, dan besar kemungkinan dia akan turun lagi, tapi let me see how di sekitar 80,000 yang immediate support yang ada. So walau bagaimanapun akan ada dua perkara yang boleh berlaku. Pertama, untuk dia naik balik, dia akan berehat seketika ataupun dia buat sideway yang besar di sini, dan confirmation untuk dia naik semula adalah dia perlu break through ataupun break downtrend line yang saya buat pada kala terkuas ini. So kita dapat lihat jelas penurunan dah berlaku. Yes, we are done. So now kita menunggu what's next. Kita bukan ada dekat atas ni, kita dah tengah turun dah. Okay, so sebab itu pentingnya persediaan. Sebelum ini ramai yang terlepas, lepas tu kejar beli dekat atas. Now harga dah pergi kepada tempat yang apa you all nak. So buat keputusan yang bijak dalam dunia pelaburan. Okay, jangan tergopoh gapah. Pastikan you all beli dengan ilmu yang betul dan beli dengan adanya signal. Bukan beli sebab harga murah, bukan beli sebab ikut kawan, tapi kita beli berdasarkan signal-signal yang keluar dalam carta. Dalam dunia pelaburan, kita bukan nak bergamble, tapi kita nak tengok bagaimana dunia pelaburan ini dengan ilmu yang betul dapat membuahkan hasil yang luar biasa. Itulah komen saya untuk minggu yang terakhir, bulan 11. Okey, saya harap sesi sebegini dapat sedikit sebanyak memberi manfaat kepada you all. Betul tak bagi manfaat? Kalau tak beri manfaat, tak nak buat dah lah. Cuba komen sikit saya tengok. Okay, I hope I can see a good comment from your side. Okay, so insyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Saya juga mengambil kesempatan ini, saya nak doakan moga semua mangsa-mangsa banjir yang ada di Malaysia, moga dipermudahkan segala urusan. So berhati-hati, berjaga-jaga, jaga kesihatan, buat preparation apa yang sepatutnya. So insyaAllah ada kita jumpa lagi. Saya Mr. Crypto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.